Dia pakai brake disc, cuma belakang je dia pakai drum. Masih lagi mengekalkan drum yang lama. Kalau lah belakang tu dia letak brake disc juga, siap ABS, aku rasa lebih confident lah untuk bawa motor ni. Ambil corner. Okay, macam ni kan. Wow. Bergegau bergegau. Memang lah, tayar kecil. Corner sikit. Kaki dah buka lah, tutup balik. Memang aku rasa motor ni sebabkan tayar tu kecil. Tayar memang kecil gila. Atau dekat lem kuning, lem putih ni kan, lubang especially, korang kena aware sikit lah. Korang kena alert. Sebab motor ni bukan macam motor yang biasa. Tayar 110 kapcai pun ni 110 kan, 17 inci, 15 inci. Okey lah, sedap lah untuk kau langgar. Macam langgar lubang dah, saja nak langgar lubang. Tapi kalau terlalu langgar lubang tu still okey lagi. Cumanya untuk motor ni, yes, korang kena aware lah benda tu. Sebab amat membahayakan lah. Dah pidung kan. Aku tak sure lah barang Rapido boleh masuk ke tak kat motor ni.